tentang kita. Serah tabung haji itu Abang Haji Lingkup. Bila kata pula sekarang ni, oh dah. Rugi puluh bilion. Bukan saya kata laporan Suruhanjaya Diraja. Siapa salah itu biar lembaga siasat. Saya sebagai Perdana Menteri diamanahkan mengatakan siasat dengan telus. Jangan cover lagi dah. Letih dah kita tunggu. Sebut satu agensi Lingkup. Jadi saya mohonlah kerjasama kawan-kawan. Selamatkanlah negeri ini. Selamatkanlah negara ini. Pilih bukan sentimen. Bukan kebencian. Angkat kesedaran bersama. Ya. Kalau ada pemimpinnya akhlaknya baik. Kerjanya rajin. Tidak curi. Tidak sakau. Jagalah mereka. Nah, sebab itu saya datang dan untuk bantu Saudara Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar. Kerana saya tahu rekod dia. Tak ada rekod balak hilang, kontrak hilang, ambil duit hantar ke luar negara. Tidak ada. Mudah-mudahan Allah SWT merestui usaha kita dan memperbaiki. Negara ini, Alhamdulillah, catat. Dalam keadaan perang di negara Teluk, harga melambung minyak. Syekh kita di Iraq sendiri harga minyak. Iraq tu negeri pengeluar minyak, negeri Syekh Khalil. Negara pengeluar minyak. Arab Saudi negara pengeluar minyak paling besar. Harga minyak negara dia lebih tinggi daripada kita. Sebab tahun lalu saya turunkan harga minyak jadi RM1.99, RON 95. Tahu sebab apa? Sebab minyak free tak. Harga minyak tahun ini kerana kita turunkan jadi RM1.99, harga minyak di Malaysia turun RM1.99, RON 95. Kerajaan Kementerian Kewangan kena bayar tiap tahun di antara 40 hingga 45 bilion ringgit. Jadi tiap kali isi minyak ingat. Tiap kali isi minyak ingat bahawa kerajaan terpaksa tampung. Tak mau terbeban rakyat. Kos barang import tinggi. Kos harga hidup tinggi. Jadi sedaya upaya saya, kerajaan, kita turunkanlah, kurangkan beban dalam keadaan sekarang. Barang import masih tinggi. Yang kita ada upaya, kita bantu. STR, tunai rahmah, SARA, kita tambah. Sampai 16 bilion ringgit satu tahun. Gaji penjawat awam, 12 tahun gaji polis tak naik. 12 tahun gaji penjawat awam tak naik. Jadi saya naikkan gaji tertinggi dalam sejarah. Berapa kos tahun lalu? 18 bilion ringgit tambahan. Jadi tegurlah saya. Nasihatlah saya. Tapi jangan hina sehingga akan mengatakan kita tidak buat apa-apa. Umur saya sudah lanjut, tua. Dan saya syukur Alhamdulillah kerana masih sihat dan diberi ruang untuk berkhidmat sedaya upaya saya. Kalau ada kelemahan yang semestinya ada, berilah teguran. Tapi berilah kesempatan dan ruang kepada kita untuk membetulkan kecuaian dan kelemahan yang lalu. Dan memperbaiki, terutama mengangkat martabat umat, orang Melayu yang memerlukan pembelaan, dan Islam yang mesti dimartabatkan melalui amal, melalui tindakan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.